Suara dipaku di tepi bucu, tempat menyimpan secupak nasi. Reformasi pendidikan, langkah dipacu, melahir belia, penuh kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kami, kita telusuri Hari Reformasi Pendidikan dan Hari Sukan Negara. Sebenarnya masuk pertandingan. Pertandingan ni berkenaan dengan projek KMR, iaitu kemahiran melalui reka bentuk, kefahaman melalui reka bentuk. So kita orang punya model ni pasal teknologi hijau semua. So kita orang kat sini just nak bentangkan dekat korang semua tentang model yang kita orang dah buat ni. Okey, untuk program hari ini yang saya nampak kita ada semangat kesukanan, kita nak mewujudkan generasi sihat. All the best. Hari Sukan Negara. Aktiviti seronok, ada banyak booth kat sini, ada booth di belah sana dan di belakang saya ni ada macam-macam jadi acara sukan dan di sebelah sana ada gerai-gerai makan, pengunjung pun ramai, budak-budak seronok, orang tua pun saya tengok ada yang gembira seronok. Kami sebagai anggota PDRM hadir di sini hari ini pun dalam keadaan yang seronok dan mengucapkan terima kasih kerana menjemput kami untuk bersama-sama dalam acara pada hari ini. Dan Hari Sukan Negara pada hari ini. Semoga acara ini mampu memberi kesan kepada kebudayaan dan pendidikan generasi madani. Sekian, terima kasih.